Boleh tak ada.
Monitor dia tak masuk pun. Masuk. Dia punya ni. Oh, itu ayat tu.
Halo, halo. Halo, cek. Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amba menyampaikan salam kepada saudara-saudara abang ibu dan bapa ilmai hati di kawasan Medan Majlis dan Pakuan yang kulit Khadimat Koromah pada malam ini. Akan menyebutnya kita pada malam ini ialah wayang misi baru. Ditajukan kita tak lain tak bukan terlibat dengan orang-orang Islam pada masa sekarang. Bagaimanakah? Halo, halo. Bagaimanakah permainan wayang kulit di Koromah pada malam ini menyapa misi, menyapa kedudukan kita sehari tengah hari pada masa malam ini. Boleh saksikan permainan wayang kulit di Koromah di dalam cerita misi baru pada malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Bagaimanakah permainan itu sesat di dalam jalan yang saksikanlah awal sampai akhir pada masa malam ini. Maka kisah perkataan di situ dimulai akhirnya koyak saya kepada siapa tak lain kata bukan ialah pengasuh dan pengasuh. Pengasuh Sa'id dan Qarsina sangat apa kalau dengan riuh gemuruh duduknya hari ini amin tak sekali-kali duduk bagaimana kata buah lagi kendalan lagi lagi dahulu saya awak dulu belajar kau saya lalu faham. Rasa nak suka tak nak suka rasa nak suka jadi kata betul keke udah jadi suka ni kata bawel pula kita suka tak banyak kalau suka sobat awet kita ni orang gila. Sebab kalau suka orang sekarang kalau sekenak dalam kalian itu orang kata kita gila selalu dah. Tapi masa jodoh gila ni sebenarnya banyak bahasa gila. Kalau kita tulis orang suka kita kata orang itu gila sebenarnya kita tu cuti. Dia suka dia tu suka atau dengan betul. Jadi kalau kita duduk dia orang tak betul dia suka tak kita betul sebab hidup dunia kita ni kakak-kakak jaga diri. Sebab kalau kita duduk mengopak kita pergi kita hina orang apa jadi kita rasa orang tak betul kita rasa betul pula kita kena berhadap orang tu. Sebab tu kita kena mengaji
kena tahu ukur akal, kena tahu berlaku ukur sikit banyak. Jadi kalau kita kosong, hidup kita ni kosong. Ingatlah amal saya pada hari ini. Kecil seorang belum tahu. Tak nak kecil, ada mulut. Tak nak tengok, ada mata. Dah ada mata boleh beli, ada mulut boleh kecil. Bukan itu tak boleh, bukan saya apa tak ada. Orang kata kalau sore keluar mosorak kena ramai. Kalau sore baik dua baik tiga, satu orang mati, dua orang hidup, tiga orang jaga. Jadi kalau kita ubah akal, orang akal kita kena dulu. Jadi kalau kita pasal judi, kita sore ajak orang kali ajak orang itu untuk judi lagi. Itu dah satu kok bodoh saya sudah. Ya, saya sakit dah. Saya kalau mau panggil asal. Duduk mana, hidayah mana, tahu tu di kota hangat tak jumpa orang dia tu. Panggil bisu sekolah uluk-uluk dah. Dah kena tahu. Kena panggil sakit ni, kena panggil dengan laku. Kita tak boleh laku tak tupik, tak boleh tu, dia kena sama pop dia. Tak kita yang main muda dulu, esok nyanyi lebih tu, main bapa tahu dah. Nyanyi kuat mana pun, ada kena kena sport tahu dia. Tak ada, ya. Kemana dia pergi, terpuanya dia cari.
mudah ni. Ayolah, Pok Dara. Apa? Weh, Pok Dara. Ya, bengong dulu Mudahlah jumpa Pok Dara hari ni, wah, rezeki murah. Rezeki murah. Rezeki murah. Siapa beri duit? Pok Dara beri duit bila? Tak tahu dah. Mudah tu mana cari usahamu tak ada. Mudah tu mana usahamu tak ada. Amba, tu dia kata api lah. Mudi tu aku kereta api. Itu kemarin tadi baru dah. Mudah tu lagi kau kereta api. Kalau dia kau kereta api nak keluar pun. Tu betul. Betul. Mudah. Banyak masuk dah. Ada makan lagi ni penyakit pelik mandi. Diri kau kereta api kat mati dah sehari kau dah habis semua. Betul. Betul. Untung kau mana mati. Orang buat buat. Peluk dobek kalau pagi mati dah sehari. Weh, lagi kau bengong dah sehari. Weh, tu dia peluk dah hutang lah weh. Buat penyamuk peluk. WhatsApp lah. Orang tu makan celuk peluk. Orang makan peluk lembu dia weh. Orang makan peluk lembu. Makan lembu. Lembu dia makan. Bapak tak lalu lah. Tak lalu apa? Kita tak lalu. Orang bengong dia boleh lakon. Kau bengong lah. Aku tengok ni makan peluk dia. Aku sebenarnya aku beri ikut ilmu. Aku ilmu ni udah balik dalam aku lagi. Aku tu aku mau dah pok dah gambar lebih hari. Aku ilmu. Tanya. Aku nak tanya ni, kau tanya. Aku tanya dah kan bila. Kau nak kau ni dah. Orang pelik boleh mudi lagi. Aku nak tanya, kau tanya boleh. Aku tanya dah bila. Kau ni pula. Tanya, kau anak ni aku dah tengok ni. Aku nak ilmu ni sebenarnya anak dah. Tu ada. Aku nak ilmu ni hari ni hidup atas dunia kita ni mana? Itu atas dunia ni mana? Ada yang boleh. Aku tanya boleh tengok ni. Kalau mengajar di dalam bukan duit ni. Ustaz tengok ni. Ustaz penting. Siapa ustaz? Ya ustaz. Nanti dulu aku tak habis lagi. Kau tak habis ni. Aku ilmu hidup dari mana? No. Ada yang mahu dapat. Tanya tu. Tanya belok. Yang betul. Belok ke mana? Belok tekok ki dia belok ni. Belok lalu lagi. Tanya betul tu. Mudah menjawab. Jadilah ni. Aku ilmu hidup dunia mana no? Hidup ni mana no? Hidup ni mana no? Nak takut? Kamu nak dia? Kamu nak kaya. Nak kaya. Lepas lagi, hang suami. Lepas lagi, hang nak ke gaji hang. Lepas lagi, hang nak ke kawan. Lepas lagi, hang nak ke Tahu? Ya. jadi mana munuk lakoh itu? Mana takut? Sebab kalau kita ni sebenarnya kena fikir. Kita sebenarnya sakit, orang kena fikir. Aku fikir sebenarnya tak boleh lakoh tu. Jadi kau sirik. Jadi kau sirik. Sini ada. Apa? Sini. Jangan ada sirik. Ada sini. Sirik apa? Sirik you lah. Mudah kau ni kayu lagi. Tu sirik you. Sirik hidup dunia. Sirik hidup dunia. Sirik haram. Cukup. Jangan buat lagu setan. Ampun lazim. Mula lazim. Aduh lah. Buat nanya. Setan dulu. Setan mula lazim. Mana-mana duduk. Raja. Dunia sebagai raja. Apa you? Jadi kita lah sini. Jadi kita hidup dari dunia terlebih habis. Betul semua yang kita belok ni aku belok kau dikit. Mana belok? Ada kau belok apa? Aku dah udah aku belok lagi. Mudah ya apa? Orang tu betul. Betul kan sudah ada. Kalau dah. Mana kau dah lah. Kau bengong lagi. Jadi kita lagi hidup ni lagi dalam mikir lagi.
Jadi orang ni. Ya. Ada batu di mulut kau. Ada batu masih. Bunyi macam. Yang mengeluar dia kok. Dan juga speak dia juga. Ada buat duit dia tak kau. Kalau dia kau ke. Dia. Kaya ni betul ni yang mengatakan betul. Aku sokong ni. Kalau yang ada. Mereka dah duit. Ribu-ribu. Kalau yang ada. Umur berapa tahun. Kalau nak dulu. Nak tahu ni aku sokong ni. Apa kadang besok ini pengayu aku. Lembaga kacau sah. Kalau boleh kacau 12 juta buah. Ya dah. Jadilah ni. Tu orang panggil naik tu segede. Rezeki dia naik dicampur sebahagian wadah Allah. Tuhan dah murah. Daripada kalau ibu lagi. Dia bersorak buat mereka naik. Kalau dia duit sama orang ni aku ini. Bukan mudah kacau. Aduh. Musuh buat apa ni? Kalau kita pada umur ni aduh. Kau mengaji pun dah boleh tahu. Kalau boleh mengaji. Okey tahu. Aku pada kita tahu ni. Mana seorang aku hari. Jadi sebenarnya ni kalau kita batu ni. Kalau kita niat hubung batu ni. Berdosa dengan Tuhan sekali. Ada panggil sirik perkataan kita kali. Jadi ni kalau huduh dah kemo. Kalau malak dah kemo kaya pun kemo. Jangan niat berhenti kau orang. Jangan niat nak menapik orang mopak orang himo kau orang. Himo tak baik. Ya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Aku ya? Ya ya? Kalau kita aduh ya, kalau kita oyak tu, kalau orang percaya, tu pula. Aku oyak bagi kita dalil, ayat Quran lagi dia tengok kan. Bukan cak kosong lagi, tunggu, percaya. Jadi apa ni? Apa kat tu kalau saya pakai masuk ambil lagi. Kita ni mulai ni. Mana? Kayak sama. Kayak sama. Kayak mana? Kalau waktu lebih canggih, tahu mana? Kayak mana? Lah. Tanya kena kau ni pula bro. Di saya dah jumpa kita ada saya dengan dia. Lagi sibuk pula ni. Lagi ada. Lagi terajak ke lagi faham ni. Jadi sebenarnya kita sebenarnya kalau berlawak tak boleh. Bila berlawak tak baik. Sebab kita kecek betul-betul. Tunggu saya. Oh ya. Saya tak nak main lagi. Apa tu saya buku mana? Nanti berjumpa lagi. Jadi yo pagi. Tapi kok sabar. Kalau tu sabar butuh saya. Sebab kita orang di belah ni. Saya mati tak ada, saya makan ramah. Kalau saya makan sebenarnya minit RM13 sama je boleh bayar. Saya mati tak ada, sebab tu saya dua. So sobat saya ni ramah. Sobat hak mati sekali bayar. Buat kiri buat kanan. Kalau kira sobat saya makan tu. Makan tu tak boleh. Makan tu sebenarnya tak boleh. Ikan kita masuk kat tu. Kalau kita pilih saya tak apa. Tapi tak nak percaya, lupa orang boleh test lupa, orang tak percaya, kan? Sekarang orang tu selesai. Sebab kita orang kena fikir. Saya berhati, sobat dia payah. Sobat dia sebenarnya susah pagi, test dia apa? Ada biarlah kalau orang lagi, berhidup ni benda begitulah. Kalau dah ada susah, kalau tak payah, dah ada jahat, dah ada baik, dah ada apa surga, tak boleh aku. Belum, dua dia buat. Ya, dah. Tapi kalau boleh, hak jahat gue.
Stop saya boleh, sahabat boleh. Lu ni akan apa betul jujur pada kita tu baru sahabat tu help saya. Tu jelah boleh. Nak ya tu jelah. Tunggu tadi. Tak lagi buat ni tak kamu buat ni bu. Iku gaya bang aku ni mak buka pada aku dengan tak boleh. Dah baca awal dah tu bagi ni awal dah ni. Kerja tak putih dah. Sudah. Sambil tunggu, kita tunggu waktu buah saja kosong kok. Aku menyanyi, boleh aku biar aku ni aduh, bermak wei.
Pandang nama ni, saya boleh kira. Kalau tertentu nama kau mulaku lagi sama kau di belah ya. Boleh tukar lagi dengan orang dia nama. Oh, kau boleh. Tengok gitu ya. Solo semua juga. Tu yang berlaku solo ni ada sama nak udah kami rakor tapi udah mana. Mereka apa ada? Amo dengan sama ni boleh. Lemuk dulu. 10 tahun. Oh, hanya kau ni. Aku aku melu lagi ada. Itu kalau kau memang luar beliau. Kalau dengan ni kau kucing. Kalau kucing. Kalau dengan kau. Kalau semua itu lagi di rumah harga. Boleh juga ni. Ada lagi tu sebenarnya masuk tu. Diki kali itu kecil saya kami. Baik dalam mana pun handal kubur handal tai panah, handal tai nak malu apa saja tu. Tapi kena terus apa? Jadi tak kita Islam apa? Coba lako. Kita Islam cakap kau lah. Kita makhluk coba lako lah. Gini mak. Jadi bila kita jumpa di sini. Bila jumpa dah mak sini mak mudah ya. Apa yang kali? Jadi dengan khabar kata dia ni. Negeri susah. Bukan susah dah lain, susah hidup pek. Susah hidup pek. Susah hidup pek. Orang juga nak begitu, orang juga nak begini. Jadi kita ni tukar kita tu sesat. Sesat itu, ini sifat beri manusia kena ada. Jadi kalau jahat dah kau hidup dunia ni sebenarnya memang kau tak tahu. Kena ada baik kau setengah. Baru mudah kau cara, supaya mahkamah kau dah hakim. Buat bela ada. Juri ada, aloya ada, semua kita hidup biasa sebenarnya super mak. Bila itu ada peri polisi disiplin duduk kat taman Rino, betul dah situ, otak oleh boleh kesak kau. Jadi kalau kesak kau yang oleh semua bakal aku. Kalau kena akal mak kau tu bengok. Kau nak akal tu bengok. Siapa bengok? Otakku bengok. Otakku bengok, bengok. Kalau semua boleh tu. Otak tu mudah boleh tu, kau kena gelak. Kau gelak. Malah ada siapa gelak juga. Orang tu kau gelak betul betul tu. Jadi ginilah. Kita kata situ susah itu kita tak kita gini siap. Situ susah itu kita tolong lagu susah kita ni hanya dunia dah ni. Tak apa dah lepas sambil jalan sambil mikir buat kita ni. Lewat gelak kau ni. Ai tengok pasal tiga. Lagi saya ajak lagi berhab ni. Lagu mana makan 3 hari dah tak. Cuba kat pokmu pecah dengan amukmu ni. Kalau usi kau berapa pokmu. Kalau siapu kau berapa. Kalau usi kesesok, mudah kita sesok. Namun lagi pok sikit, mok sikit. Kalau kaya tak kena, namun sepuluh kita. Cuba goyak pokmu dengan patah. Ya ludah. Hokmu mobilan tu ya dah. Jadi sebenarnya kami lo ni siapa dia malah duk mikir makan tak ada perlu orang kata limu tak lidu mandi tak basah pasal jadi sebenarnya kawan nak tanya lah bagaimana kemuk kita lahir antara 2 lelaki dengan bini nak tanya soal no berapa dia nak tanya soal no
Berapa orang anak kita makmu? Sudah hijau datuk ni. Menikah kahwin 20 tahun tanya anak. Bapa nikah tanya anak. Anak kita boleh sore tu pun muncul dapatmu. Rezeki tu habis kau kita boleh sore datang timur sore tu tak dolor dah. Jadi begini makmu. Kau lupa kau belakang tu aku mengakulah aku salah. Jadi hoi kapu duk ngopak kita, kapu duk keji kita tu aku mengakulah aku salah makmu. Pasal yang aku salah sebabnya mereka nak fikir tu anak kita digelarkan Siti Sarimat, Siti Karimat ajas atas kalau 2 tahun dah tak balik. Orang lain semua klip berlaku seruput ibu bapa tapi jatuh kalau kita sore ni bapa lah 7 tahun dah tak balik. Sebab itulah aku duduk tak sini hati tu tak pun duduk ingat kalau siang malam makmu. Baru sedap makmu. Ya Allah aku mengakulah makmu. Ni sabit kata ke masa jago anak-anak kecil mula manusia di sebenarnya makmu sepakat buluh jadi kena gepung no ya gepung jadi kena buluh. Orang duk kata nak betul anak ni masa dia muda-muda. Kemudian dia pakuh umur 20 lebih dah. Mesti dia nak betul dah anak kita. Masa kapung duk goyak jiran sebelah duk goyak bapa duk malu ke jiran. Bapa duk balas goyak kapung. Oi kapung goyak tu hak dollar pokmu. Tapi kalau kami ni masuk dalam kapung pokmu pula hotel pihak kami. Sebab tu lah kami dia tak kata apa-apa tu dah kami boleh goyak pokmu. Masa dia tu kita lelaki isteri ni gigi ngeliduh lagi ketik. Pasal dia tu tapi lo ni kau mengakulah kawan salah. Ajak di hati pacar dia suruh dia kahwin dengan anak carilah anak kita. Biar dia balik. Sebab tu orang kata pakmu. Bila-bila kalau orang sejirai royak anak kita pengen tak molek kita kena ambil panggil lalu. Abui tahu pada anak kita. Kalau orang kapung royak tak molek jangan marah orang kapung ni habis kapung paluh dengan kita. Sebab tu lah kahwin malu lo yang abui nak melupuk orang kapung lo ni. Pasal malu lo ni kahwin lo ni. Tak apalah makmu. Jangan nak gaduh pecek ni nak kasar. Dia modok lah di sini kau nak carilah orang. Dia boleh suruh cari anak kita. Upah bawah ikut lah nak cuma mana pun. Tapi kau tak boleh duit tak ada. Kau dah tu tak apa. Kita carilah anak kita sekarang bertemu. Lagi tak bertemu lagi cari. Bimbang sangat dalam lo ni. Sebab ramai pun bunuh. Lo ni ramai sangat pun ragu pun bunuh. Lo yang dunia lo ni. Ya lo sebab tu kan bimbang sangat tu. Duduklah dalam rumah tangganya. Biarlah aku cari orang pada hari ni pula. Inilah kata adik kakak pada masa malam ni depan panggung Ponimak pada malam ni. Kalau mendidik anak, didik dia betul-betul. Tapi kalau anak kita jahat, orang goyak kau kita kena cari selalu anak kita bagi nasihat pada anak kita. Jangan marah pada orang. Kalau kita marah pada orang ni lah akibat terjadi. Seperti orang kulit amur bermain malam ni lah. Berlakulah ada kejadian. Maka kisah di sini. Timur nak goyak orang tua saya ajak lagi dia bagi muda. Saya jadi saya jawab.
Tanya dia, hit. Oh, aduh, apa lah bengok kau tipu dah ni, hing. Panggil orang tak ada urus rasa. Orang bengok tu, bengok jak muda kedua bengok tu. Bengok ku mana pula ni? Nah. Panggil orang dari makna. Biar dia masuk. Sepuluh ngaji Quran, tak ada duit. Dia kepok dia dengar. Aduh. Dah. Jumpa ramai dah dulu kau kok dah kau. Ada pun lagu bengok. Wah, jangan dengar dia lagu dah. Boleh. Nampak boleh, apa tak boleh. Apa ni? Aduh, minggu dah pula. Orang panggil hei tak betul. Ada panggil hei, tak ada uru. Bagi nemu pandai hei. Lepas tu, Orang nak panggil orang dipanggil Syahid. aduh. Awak jadi kena panggil Syahid. Panggil Syahid. Kena panggil Syahid bu. Kena panggil Syahid bu. Tu betul. Betul dah. Betul lah. Kok dah kok dah. Apa? Apalah lalu. Kok. Bawa. Kat tu malu orang ni. Minggu dah pula. Jangan kan model ku. Aku dah pasal panggil hik. Hik yang nak mayu ke. Ayo juga gua. Dia hik yang nak ayo ni. Apa ini orang ni nak mik Kalau datang Awak. awak apa? Awak tahu tak? Orang mana kau ni buru belah macam kau ni. Dia pun hati. Palu lina palu. Pecah ni kata aku. Tanya dia ni. Dia tu gaduh nampak tu. Nampak air mata. Berani dubik kok pipi. Tanya ni. Hey, you are going? Lah. Mu tanya apa nak ni? Kamu tanya lagu putih. Pada reti. Tak kerti siap you. Tanya ni. You are going? You wish me what don't know? Mu tanya ada apa ni? Speaking. Ada speknya yang putih ni. Apa boleh speaking? Masuk dia semua ni. Masuk daripada aku budak kecil tak? Ay, mudah ya. Sip me what don't know. Baju ambil dari mana? Ada pandang kau tu ni yang ini ada. Tanya lagi, tanya. Hey, Apa hehe? tanya. Tak ada bersih peling langsung bro ni. Saya kata kita ada huruf hati kepoi tu kan. Ni dia budak tanya hehe. Ada budak tanya hehe. Tanya boleh ni. Lupa. Nampak kata dah mudah lalah kan Melayu itu ni. Oh, sakit kepala mandi. Tanya boleh? Assalamualaikum. Hantu baru betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Amur sakor putih ni. Aduh, kenapa orang kita juga? Baru mudi. Putih. Jadi sebenarnya siapa demo ni? Mulut cah sangat. Apa kecil juga apa? Nama dia Bojeng Hero. Bojeng Hero. Putih hero. Bojeng Hero. Hobi dia. Hero hobi. Sungguh ibu ramai-ramai mu hero kali. Kira ni model mu ni model lama ni ni. Model lama. Model nama. Model lama. Kau mana nama? Kak kau bodoh apa? Oh penyanyi rock. Kamu nyanyi sungguh pula. Lagu apa? Lagu cahaya je. Bos saya dengar lagu tu dengar lagu lama je. Jadi demo ni sebenarnya nama berapa depan ni? Nak tahu nama? Nak tahu nama. Nama mu orang mati kau dah. Pak dua ada tak salah ni. Nama mu orang panggil Ustaz. 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 Nama Ustaz Marsoi. Oh, Ustaz Marsoi. Ustaz Marsoi. Bapa tak kapia. Tadi pakai lah tu. Lepas tu, Jatuh nak ambil tak boleh. Boleh kerang ni bisa kereta. bapa tak wilayah. Beli duit siapa? Boleh beli duit ada duit siapa? Cakap lah ni. Mu Ustaz ini. Ustaz dah. Jadi sebenarnya mu ni Ustaz.
Bila jumpa dengan ustaz nak tanya lah apa. Boleh. Boleh aku ni free boleh. Pandang ngaji boleh. Baca boleh. Ngajar kitab boleh. Semaya boleh. Puasa boleh. Keluar zakat boleh. Pergi Mekah boleh. Boleh belakang. Pandang sidah boleh. Lepas tu ukur Islam perkara ukur Islam perkara 7. Benar murid. Kamu tak ingat ya? Apa yang ukur Islam ya? Tahu berapa nama ukur Islam? Saya dapat. Aku anu ni pakai paling belakang ni. Aja nak macam tu. Boleh tahu mana tulis. Bawa kita. Kita mana bawa. Aku bawa Yasin ni lah. Sudah hijau. Apa ini? Dah kata tujuh. Dia banyak murid ke mana korang ni. Sebab tu kata kau ni. Dia kena mikir panjang nak kata orang ni. Ni turba, nirba. Mengaku ustaz. Kita tak ustaz kenapa? Duk mengaku. Orang tanya apa Islam, orang tujuh. Yang siapa kita ini? Tak malu orang. Sebab tu kita kena mengaji bahasa dekat. Lihat weh. Dan mela ni orang sedek tamu-tamu. Sedek. Lakon tangguh sedek. Suruh kalau pergi semaya lakon. Orang semaya ni semaya, aku Islam apa? Kalau begitu baru nak belajar Syed. Kamu mengaku dia ustaz walau. Kamu tahu dah apa lagi? Benda aku Islam apa? Sudah hijau hari ini. Aku dah sayang kamu lama kini pun kamu mengerti hukum Islam lagi. Aku dah mengaku nak tahu aku. Pengen pakai aku pasal ni. Sudah hijau lah. Hukum Islam sayang yang di muka. Hukum Islam lagi. Di muka kau macam dah. Ya kau naik kau ni pula. Dah mu tahu dah muka dah mu tahu dah. Aku nak tanya mu naik. Kalau baru kalau itu tu baru aku. Nak betul tak saya dulu. Apa dah boleh? Ayo. Apa dah udah? Lima kau saya. Kali pik saya. Ukur Islam saya sebenarnya pertama. Ukur Islam pertamanya apa ukur Islam ni? Pada dah bengong dulu ni. Ya boleh. Ukur pertama ni lah. Padu. Yang kedua tidur. Sudah hijau. Yang tiga makan. Yang keempat tu semayang. Yang kelima tu belakang hari kelima. Ukur saya parapok ukur saya. Nanti hari ni pun saya pakai lepasnya mandi. Apa yang mau roti boleh. Kalau kita tak kerti lagi ni, awak tak kerti. Awak tak kerti tu. Yang mengaku gitu betul. Ni ada tu boleh, ni boleh, tu ni tak. Mau tahu lagi. Ukur saya lagi. Pertama, mudah semua sadar. Mudah. Mau tahu tak? Lah. Kedua kau dah kaya, kau tak tahu. Kau nak dulu dah. Yang kedua semaya lagi. Semaya. Yang tiga pasal lagi. Yang keempat zakat. Yang kelima naik haji. Semua dah boleh apa tu? Bapa boleh, tak boleh. Bapa boleh buka. Bapa boleh puasa, tak boleh sakit perut. Mudahnya puasa sakit perut apa? Ambil gastrik. Kalau gastrik cuma tidur hai tak marah, nak jangan tipu. Kau tipu tu hai marah nak weh. Lepas tu naik haji ni haji. Oh naik haji dia mau kalau cukup dia. Apa naik haji nak hari? Naik haji nak hari, pakai naik. Dia haji mana? Dia pakai air dah tu. Haji apa? Main haji? Sudah kerja orang itu. Dia main haji bukan ke Mekah hari itu. Pengen roti untuk aku ni. Di Mekah dia haji apa? Keluar zakat. Keluar zakat curi dulu. Curi dulu. Lah. Keluar zakat curi apa? Duit ada keluar zakat curi dulu. Pasal nak bengong ni kau ni. Curi
duit orang tak baik, orang seorang Tuhan sekali. Ambil harta orang keluar kak. Orang keluar kak, orang kaya lagi, orang koprak, duit banyak, orang 15 juta. Keluar kak. Kalau duit ada Tuhan tak boleh rasa pula. Kau tu pula, ha? Mau keluar kak anak pula. Duit ada lu curi dulu. Sampai ngomong di pun. Nak kalau duit keluar kak, okey dia. Dia harta orang, harta kita. Nak keluar kak duit lebih, keluar kak. Baru behel ni, mujur jumpa dia. Kalau biasa koyak ni, tak kecil bila dah. Sebab dah sesak. Kita sesak tadi. Banyak orang sesak ni. Dia kita ni punya pecek, boleh berlaku tu, boleh ni, boleh tu. Hari ni, hari tu, hari ni. Kalau tanya ni pun ni, orang tua tanya nak koyak boleh. Tak malu kok koyak hari ni. Malu kok asal tu. Apa? Moji apa dia? Boleh dah. Ustaz Arsaki. Kau bagi ustaz? Apa? Apa dah ustaz orang-orang? Oh, amo dingoti. Nama sebenarnya Abdul Said. Oh, nama Said. Said. Alif pun berduli, orang panggil wakya. Alif belakang, sama. Oh, tu nama sama. Sama dia tu lebih gitu. Bapa, baru tahu dia 40 hari. Bekai dia, bekai. Atau orang yang berkuah lagi mana dia. Aku orang dia bagai tu. Dia bukan orang. Dia bukan orang. Apa dia buat saya? Dia kata hanya. Oh, baik nak mak kamu boleh boleh. Aku tu dulu tulis palu. Dia sakit hati roti boleh kacau kepala aku ni. Dia mana dia macam dia dah sakit dia bodoh sikit. Kalau gitu dia ni bagi kacau. Bagi kacau lu ke kacau okey. Gunanya mulu dia sebenarnya awak okey jadi kacau. Sama lagi. Boleh. Apa tu? Untuk jadi gajah, jadi orang kelik. Bulan mana aku berpalah. Tepat, getok. Panah boleh. Ada orang aku nak gajah hari ni. Pekok ibu ni sama sungguh-sungguh pun. Pekok uji, mana kau ni? Tanya lagi, tak habis lagi tu. Lepas tu buat nak kena. Amor sebenarnya kecek banyak pun tak ada guna. Apa patut panjang pun tak boleh maksubah bila tu. Boleh kedok amor minta tolong. Boleh kedok amor minta tolong. Tolong dia. Tolong cari anak amor. Oh cari anak. Oh cari anak. Tino anak. Dia anak amor puwek. Oh anak puwek. Dia tino anak. Dia anak amor puwek. Ya. Apa? Dia bilang dia puas kat Tino. Dia kata dia puas. Mana dia puas kat Tino? Kalau Tino nak cari. Kalau puas dia puas. Ni batu bengok tak habis lagi ni. Puas Tino dulu lagi orang panggil puas. Orang panggil Tino. Orang jatuh tu. Orang jatuh lelaki. Kau tu pula. Weh, budak sendiri. Jatuh lelaki. Orang jatuh lelaki puan Tino. Kopek lah, kopek. Oh, mana-mana kita sendiri di sini. Oh, orang musiak macam. Ada-ada kata kita hari ni. Tak lagi pada musiak macam ni. Oh, kecek matu ni. Dia melakukan beramah lagi malu orang ni. Dia maksud awak begini. Awak tanya kalau orang ada kopek, orang. Kopek ada apa? Orang ada kopek belakang. Cuba rumah ada kopek. Rumah tu ada kopek. Aku nak Pak Putih kopek. Nak telepon lagi Pak Putih. Orang Putih. Orang Putih kopek Pak. Lah. Aku tak ada dengar. Dia orang Putih kopek Pak. Kalau rumah ada Putih kopek Pak. Belakang je ni. Boleh pakai. Oh, kalau pakai ada kekal pula. Ada kekal kekoh lepak. Orang Putih. Kopek Pak. Nama dia Putih tu. Nama kucing. Aku kata buruk ni. Oh. Kalau kena kumur ni hari ni. Pandai muka tu. Oh, dia kamu kena bodoh ni. Tak apa awak. Nama anak tu? Anak ambo nama Siti Karimah. Siti Karimah? Nama Siti Karimah. Anak ambo sekolah. Ambo atas 10 tahun tu tak balik. Jadi kalau sanggup bicara anak ambo ke ambo hadiah 1000 ke Melioan. Ambo hadiah 1000 ke Pajikan. Lalu duit tak ada siapa. Ambo tak ada.
hidup juga. Sendiri baru sama tak ada. Dah ada ya. Jadi begini, kalau betul-betul dulu saya nak hidup, kita kena sanggup. Sebab sifat dulu saya kita hidup dunia ni, kalau orang susah kita kena batu. Orang susah sepuluh tua ni, kalau dia upah kita nak dia duit dia, kalau boleh kita duit dia. Batu kalau orang miskin, barulah kita ni. Bila batu orang miskin boleh palau besar, yang boleh tak ni. Boleh palau besar, boleh palau besar. Besar nak palau. Palau ni tak nampak seri-seri, tapi tu heavy lah kita. Palau yang heavy, nak boleh sakit api palau. Bukan sakit api, tak palau. Siapa yang mau dia cium palau berau lagu ni bu. Jadilah mana aku amat duit dulu tu. Tak apa lah. Kalau betul-betul awak minta dulu awak tak apa. Buat amal sebenarnya nak pergi berjalan lain punya awak. Tapi kewajipan kita orang selain awak kena dulu, kalau susah kena dulu. Batu putih balai ni kena ada. Bersih kita hidup dunia ni, sifat dulu free ke manusia. Nama dia anak awak. Anak amal nama Siti Karimah. Umur berapa? 25 tahun. Tak apa. Kalau jumpa dengan dia tu ada gelik, aku ada gelik tak? Kau tak gelik pun gelik lawak dia. Tak apa. Apa? Dia duit gelik yang dah gelik. Apa yang dia buat? Dia pakai tangan gelik, bukan gelik polmu kat kau dah. Kita pergi kedam dah. Dia buat mana mau kedam? Dia kata. Lu sumak buat dia kata. Kedam pun kata selalu. Kita sana orang mampu tu. Orang mampu tu. Orang nak buat halu tu. Nak kita buat tu boleh betul sikit makan-makan. Kita mana? Kita tak butuh. Dia ada roti. Boleh suka pulau tu beli. Beli kita tu makan. Punya sikit. Tak lah kau tu. Beli kita kau tu. Kenapa? Beli kita apa? Beli kita apa? Ada dua kita apa? Di mana? Kata apa nak? Kata orang dulu. Bagi lah, kenapa bagi kata apa? Apa dia mudah yang beruya? Karena kalau mula. Kalau yang dia apa guna? Lagi dia terlalu lagi. Dah bawa dua dewa. Kita cari kok kecil pun tak pakai lah. Kau lagi? Apa? Biar mau beli. Sudah tu jumpa kena mau beli dah kamu. Apa lagi? Biarlah mau beli lagi. Cuba aku kata. Kita hidup atas dunia ni sebab bantu dulu ni wajib dia sunat tu. Siapa susah tak kena dulu. Duit ada kena batu. Dia kena ada duit juga. Ada duit ke kau orang ni duduk mak kau ni tapi kalau ada duit. Kerja ada ni. Lagi saya buat 2 hari. Tengok tengok. Lagi berjalan sambil berjalan. Sambil menyanyi. Tengok. Lajak lagi lahap ni. Siti Karimah anak pok sikit dengan mok sikit. Hidup persari tengah hari waya antara sama 3 sa'i sifat batu tolong manusia yang susah, sifat free kemanusiaan orang tidak ada duit ada. Itulah kelebihan kita hidup di atas dunia masing-masing. Kalau siapa niat deki kepada orang maka syirik hidupan kita. Kalau siapa niat deki kepada orang maka dosa hidup kita di atas dunia. Kisah perkataan sama dengan waya timbulan waya seorang ibu tidak ada bapa, tidak ada dikatakan Muhammad yatim. Harta penuh tidak ada wira, tak ada yatim piatulah budak tu hidup sore-sore. Maka berjaya dia seorang diri dengan bayi muda ada lagi pula.
pada luas jano pada jalan pak sebanyak 3 ia budak. Kalau selain-lain pada membudak siapa budak wanita di tengah pada luas jano pada jalan pak sebanyak 3 sebab aku menunggu manusia lita di depan aku hari ini. Kalau siapa lita di depan aku hari ini, itulah kemakanan aku. Siapa sebelah kamu ini? Akulah kata popok 40 panjuit 40. Kerajaan aku mengopak dan menyamu. Siapa letak di depan aku bawa harta belawai tak kiamat tengok pun aku nak kan semua cerah pada aku hari ini. Tak lebih baik popok 40 panjuit 40. Aku ingin digelarkan Muhammad Yatim ke nama aku. Percayalah pada aku hai popok 40. Aku ibu tidak ada, bapak kan tidak ada bersama dengan aku. Harta benar kan aku tiada. Wali-wali pun tidak ada. Yatim betul-betul aku yatim. Janganlah zalim pada aku wahai bapak. Aku tak kira walaupun pagi mana sekalipun kamu siap harta benar pada aku ya budak. Kalau tak siap aku kenapa pacung dirimu hari ini ya budak. Tak pakar perkataan kamu budak. Jangan begitu wahai bapak 40. Kesihanlah pada aku. Amba tak pun lagi bertemu dengan rakyat makian. Amba tak pun lagi jumpa dengan orang semacam demo. Demo jangan buat gini pada aku. Kalau tak siap harta pada aku penuh membudak hari ini. Bapak 40 pada 40 kezaliman hidup dunia. Bapak yang berada ada di sini. Kalau bunuh kami ingin dalam saya sebab sore diri sore nyawa nama kami Muhammad Yatim harta benda kami tak ada. Janganlah bunuh kami. Kamu lain. Kau? Kabar-kabar juga kok kita teriak jangan bunuh, tak boleh bunuh pula. Kalau gitu demo pakai apa-apa. Lah, selalu angkat ni. Ni kan selalu pilih dulu ni. Bapa nak muka bapa. Kamu nak buat muka ni bukan muka bapa, muka baik sangat. Kamu dah baik. Amo lagi kau bapa sebenarnya bertakut gripong di bapa dia ni kau amo. Lagi kau bapa. Lagi kau bapa. Apa? Dia nak bapa ambil harta benda apa? Dia nak bapa ambil harta. Nak bapa ambil harta. Banyak anak harta tak ada siapa lah. Ada apa ada? Tahu dia tak percaya mau yang kata mau ada harta supo sok mau dia kopok okey. Dia suruh RM2 mah tengok pertama lebih. Dia kata sebab dia kata mau dia bawa RM2. Duit ada mati, tak ada duit. Biji ada juga. Biji jangan duit pun ada belakang. Apa tanya bukan kau? Apa pula? Duit nak biji mana? Apa pula?
Apa mulanya juga? Macam dia, kerja dia. Kita ada aku macam ini, aku tak ada mati. Nak marah, nak darah. Nak kata tolong cuti. Nak kata cuti, wadah. Nak kata penuh rambut, bubuh. Nak kata betul, bakar. Ha, tolong. Itu biasalah saya ini. Kecil boleh. Jangan boleh. Budak ni budak murah saya. Siap dia. Weh, nama apa? Siap boleh, tanya boleh. Nama Abdul Syahid. Oh, Abdul Syahid. Weh. Ni bunga. Ni orang panggil Abdul Rokyah. Bako Abdul. Lek bunga sekali Abdul Samad. Bengapo, bemacam luar. Oh, apa saya ni? Arwah saya ni. Hidup luar ni. Oh, saya pucat Saya betul-betul kalau boleh. Kalau gitu, orang 3 tahun ni, nak pergi ke mana? Tukah kapur ABI. Tukah pun jalan. Gato negeri, gato kampung. Ada situ nak proses, situ buat pergi. Situ sibuk kita pergi. Kerja stamina. Stamina. Kerja stamina ni. Buat bekir. Pergi situ buat bekir, tu si bekir ni. Buat bekir ke apa? Bekir lah kau. Buat moyik. Bekir apa? Bekir buat moyik. Lepas tu, buat lembu. Bekir. Tidak bekir sarah. Sarah dah buat moyik macam tu. Kalau kubur rumah ni. Bekir yang kaya kapung. Bekir bukan buat moyik. Buat moyik tu bekir kelas tangan. Tukar. Oh, dapat kata bodoh. Dia ini. Nak kerja kan tak berhenti. Buat orang salah kau belum kata. Jadi ginilah Abang Said, Abang Wayuh, Abang Samad. Boleh kita Abang minta tolong. Nak tolong boleh enggak? Tu tanya dulu. Awal ni nama apa? Nama Muhammad Yatim. Nama Muhammad Yatim dia. Muhammad Yatim. Ini pun ada, muk ada, adik ada. Waris ada. Ada. Ada belakang. Buat ada kita orang. Mana ada kau ni? Jadi Muhammad Yatim ni, Yatim lah kau. Yatim sungguhlah Abang Said. Muk daduk, pok daduk, haito daduk, oi-oi daduk, sorry abu yatim piatu Abang Said. Aduh siyo, yo nak budak kau ya. Boleh pokok dia ngong ni. Mana pokok kamu nak kau nak kau budak. Pokok kau. Dia macam dia tahu nak pokok ni banyak sikit. Ini sebab kita ni ada fikir kita ni waras sikit. Otak habis dia pukul tak apa dia pada mikir. Apa dia buat dalam kat buta ni. Tengok ni buta apa tu buta. Kau tengok buta. Mau berani apa? Bocor apa? Bocor apa? Mau berani. Boleh. Kalau aku nak tolong, boleh ke? Boleh kamu apa-apa? Boleh. Mana boleh? Ada tu boleh. Kalau kamu apa-apa? Boleh. Aku boleh dia. Dah. Aku nak kacau main dari rumah, aku boleh kita. Aku tu bocor orang. Tak boleh dia boleh kita. Aku bocor apa bocor. Laki-laki kita. Ada bulan ni. Kau mana-mana boleh tukar. Tukar dulu-dulu mati tak apa. Mati kau jekan tak apa ni. Mati kau jekan tak apa. Kau jekan ke mana? Dulu masuk mati tak apa. Masuk serga. Masuk serga. Kecil. Biar awak tahu dulu ni. Oh, serga aku tahu. Mereka biar awak nak besok kamu tahu. Ilmu banyak. Cuba tengok dia. Belok kau lah. Budak ilmu banyak belok kau. Apa ilmu banyak awak kau? Gelap kau lah. Ilmu banyak kau. Ada agak dah ini. Ini hanya waktu bapak dia ada. Bapak dia anu Bapak dia sana nuduh sukul sana tu. Amo lagi tak boleh apa dia mak amo. Tak apa, biar bagi ibu dia. Bagi nasihat dia, bagi ajar dia masuk ke email. Bagi ajar dia sebelum pandai ajar ni. Mulailah kalau tu dah bagi tolonglah amo bagi dia. Kalau tak amo mati, tak apa tu bagi tolong dah bagi biar. Dia bapak dia bagi. Dia video pokok tu, dia nak cak dia, hoyak dia lebih dulu pakar. Terus pakar, ikut dia je. Dia higat kabel dia, dia higat kabel dia kete. Dia minta duit kabel dia, dia nak kau belah dia. Ikut ada orang yang dia nak belakang, pas duit ada siapa tu dia apa dia.
Ada duit bayar bawa, ada kau duit ni hari duit. Kena duit ni tak beli esok ya. Boleh lah kita bayar hari apa begini. Oh ni suruh apa sama. Boleh lah memang tolong mu memang deh. Tolong ni. Dia udah duit, minta duit. Memang ada duit lah. Memang dia tak marah kalau duit. Soal dia minta beli tak boleh. Duit siapa? Ada. Bagi ada. Bagi kapal hari duit dia. Boleh. Hari. Kena ni boleh beli esok boleh dah kita. Kena kapal ni mesti nak mampu. Betul lah aku jumpa dengan orang ni. Orang ni sifat peri kepada si pada tolong-tolong ni lah hati baik seluruh hidup dunia hari ni. Tahu saya boleh sama. Lagi cari mereka kapal aja. Kau lagi belah beli. Oh sedap tanya ke dia dia tanya ke dia ni. Dia tanya kita pergi mana. Jawab dia tanya aku dah tanya dah diri tu nampak. Tiga-tiga ni nak ke mana mari di mana. Mari ya ambo mari lek pungo. Tu nak pergi tepat. Aku tahu dah mari lek pungo nak pergi tepat. Ada orang dari Kustek. Ada Kak Mahmud orang dari Kustek. Siapa dia? Kak Mahmud. Nama ketek-ketok. Dia ketek-ketok jalan dari bumbu begini. Oh, dari Kustek. Ketek Mahmud. Kau yang nyengeng. Tak betul masuk dah. Lebih show nyengeng. Nama ketek. Ketek jalan nyengeng. Muk dia, pok dia, anu dia. Lebih ekor nyengeng, dua nyengeng. Oh ketek. Dia cuba ketek kau boleh bunguk tu. Ada yang muka dia tu. Hanya dia ni aku dia popok dah dah. Ada muka dah ni. Orang tu payah mulai. Oh, jago patah. Oh, jago panjang minta ni. Nak berapa? Minta jago. Nak bagi dia, nak masuk. Cakap semua orang ni cakap anu jadi demo ni apa? Kau ada suka? Ada suka apa? Ada suka boleh kau tak boleh. Mula aku cakap. Aku sok tu. Aku dah pernah tibuk dah ini. Ada kau nak tibuk je kau mana ni? Aku tibuk kau tibuk ke dah? Kalau kita mesti juga suka ni, lah dia ni bangun mati apa? Dia muda sorang, dia suka mau boleh temu ke? Nama berapa muli? Oh ya, mu dulu. Cakap dah ni, cakap aku mana pula? Ada boleh mati ni, aku suka dah ni. Suka ni aku suka, ada suka dah ni. Kamu dah, ingat nama? Ingat apa? Kamu dah, kamu? Kamu dulu. Kamu aku beli dulu. Aku lagi aku, aku pula. Pula nak mana? Aku klik dulu ya. Boleh. Nama aku
pengen mati bu. Bukan lah, weh nama mereka. Pola saya kamu dulu kamu, pola aku keliling dulu. Kamu nak mau ikut dulu, weh. Kamu dulu, kamu nak dulu, saya tengok dulu. Lagi nak mau awak tu ulah weh. Mudah weh. Anak weh lagi tu aku perah nggak ada. Aku pun. Macam ni, jadi ambo, demo nama dia. Ambo nama Said. Said, orang mana? Orang apa? Moyek. Orang mana? Orang mana? Orang Bako. Orang Bako? Orang Bako. Ni pulau tu namanya. Okey. Oh ya, ni orang mana? Nak tahu tepat. Nak tahu tepat. Orang petani. Orang petani. Orang petani. Ni pakai itu. Orang kau gajah. Saya apa? Oh ya. Kita ni di belakang orang kau gajah. Saya aku, mungkin nyomong di belakang boleh lagi. Jawab, mak. Di belakang itu orang kau gajah. Gua lu dengan saya ni gajah. Sudah, mak. Dia kata gajah, mak. Kata gajah. Gajah. Ayo ni gajah ni. Gajah ni kau stop. Orang ni ada balai. Aduh. Orang ni boleh lepas ni mana? Aduh, kata kamak lagi kali. Oh, kata urut kamak ni mati bo. Ni makan kapal, dekat kapal lagu. Alah, itu hadran seperti kena sepet palau lagi. Oh, takut dulu lagi kamak ni. Jangan kita tahu ni kapal kamak. Kapal lagu ni apa nak oh ni? Orang aku baca. Kalau begitu, oh ya, atau apa ya? Gua ni yang mau beratu, suko. Suko apa beratu? Suko apa beratu? Aku suko beri kau yang suko yang mana? Suko yang mana? Ini mana? Namo. Tak ingat. Pasal tak ingat? Tinggal rumah lagi. Aduh, budak namo tinggal rumah. Tinggal nak beli pokok itu. Tinggal. Ni siapa? Kalau mau tinggal rumah, nama aku takut. Apa lagi kau tengok mudi ni? Aku tinggal rumah dengan bawa. Apa nama apa? Halo. Dia apa? Kamu tak kenal aku siapa? Nama dia? Aku lah apa dulu? Aku lah apa? Mulu hidup dulu. Apa nama? Aku dulu dia popok tu. Orang tu yang iyo tu. Orang tu yang ada popok 40 euro tu. Ada popok lah. Apa? Aku apa? Lagi ya. Demo ada apa budak? Aku apa budak ada apa itu? Budak tu Tommy. Lawa. Ada. Sampai kata ada, dia ada. Duit ada siapa? Apa yang nak apa? Orang apa dia kaya, tapi kau dia apa? Apa yang ngomong dia ni? Kita ngopok tak baik. Besar. Dunia kecil ngopok kau. Duduk hijau ni. Dia mau duit ada, kawin ada. Tapi kawin hidup dunia ni ada pagi, ada petek kaya, ada boleh tak sini nak kau kaya. Kawin nak kaya. Kaya besar nak, kaya kecil tak cik. Angin kuat. Duk nafsu banyak biasa. Nafsu ada. Kismani, Bopani, nafsu banyak. Kena fikir, kita tak tahu. Aku langsung settle juga. Padang meja ada ni. Jadi sudah bengong ni. Kalau tak pakar ni, saya kawin koyak nak suruh dia boleh. Kita hidup ni sama manusia. Bodoh tak baik. Rokok, lekok. Lakor. Tak tahu kan bengong. Lakor nak bengong hati. Kalau ini dua cerita. Lagu mana? Demo dengan kawin, demo mudah mula. Baik, rumah. Supaya juga. Kosong. Kain supaya. Lebih. Jadi pakai. Pakai hidup. Apa orang lagi? Ustaz ni bengong mati ni. Tidur.
Kaki dia wajib, kau kesunat sini kena wajib. Baik ngomong di pada lambul tu. Alah ni. Berpatu ada tu. Kaki dia. Orang kena. Jadi kalau yang mau pakai kawin ini hamisah. Pasal besar. Jadi kawin pun nak hidup dunia ni baik fikir banyak. No amalai udah kau tak sih. Kau dah lagi pada kawin. Atau baik dah sodo. Kami yang rezeki boleh hukum. Hukum sarung betul. Saya betul. Kawin sok-sok. Kaya, saya wui kau demo. Muncuri dah, ngopok dah. Dunia ni, dia boleh main dulu. Dah tahun yang bulan, tahun 70-70, batu gaji oyak tengok. Batu, ada orang kita mati main dulu. Lo ni canggih, boleh cari komputer, internet. Ada main lo ni, budak umur 12 maka telefon, telefon tangan, hello you, SMS you. Batu, ada dengan kerja batu. Kerja batu, koloni. Tak boleh hari. Tukar 80 hari. Kaya lah ni. Pakai cepol curi orang. Curi orang tak tahu dia pakai lah. Mati mau letak habis. Letak malu tahu kita akan letak. Yeay, pasal aku. Allah muh dia ni. Pakai sipol dia ni. Demo gopok. Duk balik. Pasal aku. Kena dia. Kena dia. Dia walah ni dekat ibu ni. Batu apa dari? Batu walah dari dekat. Orang belah ni kena walah. Tak dosa. Dosa apa? Dia boleh hak dia hukum. Orang baik kerja, baik dosa. Ada hak kerja tu dah. Kerja apa pun tak ada apa. Boleh. Sakit tu. Malu ke sakit tu? Putih. Dia ada hendak naik apa putih dia, weh. Mu putih. Lah, orang tak tahu mu pindah tu kamu putih. Kamu putih. Ada bersakit putih. Kenapa kena? Cek. Hai apa? Dia cek. Wah. Aduh tak sakit. Mu ada hendak naik apa cuma? Mudah deh kali ni baik ngomong dia ada apa hari ni. Capa pun juga hari. Kamu dah aku sakit. Sakit apa? Kamu dah aku sakit angin apa bahaya dia? Nak kena apa ni hari ni? Ambil saya lagi. Cari? Salah apa cari? Tak ada apa lah, tak ada penganggap hari ni. Udah lahir muslak dia itu. Apa penyanyi untuk tengok dah. Aku nak tengok penuh dah. Kerana budak lahir lalu. Orang lahir budak selo-selo dah ajar budak. Budak. Ni tak apa lagi kita orang tua ajar budak. Umur berapa dia? Ni budak ni. Umur dah 80. Budak kau mana? Budak lu umur lama. Lepas tu bahaya budak kena selo-selo. Jangan bahaya dia, bahaya aja. Nak bahaya dia bukan tak boleh. Cepat-cepat budak orang-orang. Budak orang mana boleh bahaya dia? Orang sekolah ni boleh bahaya dia ni. Ambil putih. Itu baru modal sama tak? Ni tak bahaya budak tak ada apa. Hanya jumpa kamu kami ni. Dah hanya masuk. Tak pasal muka tu. Tak lagi. Aduh.
pukul. Kita akan berapa pergi mula. Lagi antara masyarakat. Masuk sore aku pekung. Aku niaji ke bawah pertolongan lagi. Mereka makan pasir, nyuta makan mu tak lagi. Wahai sama. Hari ini mau tak berlaku macam apa? Ni kawin untuk dengar lagi. Pasal hari ini kalau main demo. Nak main demo. Demo ni hidup lama. Kau ni hidup sebentar. Nak hidup lama. Hidup lama. Nak hidup lama. Demo kena kawin. Ni. Demo kena kawin. Mengaji tak demo? Mengaji. Sekolah juga udah. Boleh baca? Boleh. Boleh baca? Boleh. Aku boleh baca, bodoh. Bodoh kau mana? Sebab kau tanya dia mana kenal awal ni. Kau tak kenal. Dan kau tanya dia mana siapa dia ni. Dia mau boleh baca, kau tanya. Kemarin dia minta kenal. Kenal. Kau kenal. Kenal. Kau lagi. Dia mau tak beli. Siapa tak? Suya kau pak. Beli. Demo. Tak boleh mukul pe. Mukul pe. Siapa dia? Kau mukul pe. Yo. Wah, dia ni bangun tumbuh beli. Lu dah tahu apa aku kata? Sebut ada memang semua kenal aku. Ni mak belayar. Nanti memang kenal aku. Sujuk aku. Demo tak saya tak kenal lagi. Kalau demo anak kau mati beli tak beli. Mana ni? Jangan kamu ada video apa? Macam tu. Foto hari mati halu. Ni, kamu belum bawa. Sako berapa? Ayo lah. Allah lah. Pasal nak mulai kena bomo juga bomo ini. Apa yang tidak digodok? Nak berlaku ini. Kau salah kai? Kau sisi kai? Waktu apa kita hal tak salah kai kamu? Salah kau ni, salah kau panas ni. Masuk dia. Ada berapa pabula ni pabula. Hingga pula mereka kena sama mereka.
diri aku ya. Sakit. Sakit aduh. Kau kena jelak sakit dah. Duk mengapa dalam dunia kita orang boleh tak sakit. Aduh ya. Aku duk rasa menyamu mengapa. Tak lupa lagi orang putih kamu. Sebab tu kata kita ni kena fikir. Sekali demo, dua demo. Tiga kali orang. Tuhan ni pun ada duit belakang. Dah nak molek, dah duit molek. Nak huduh, dah duit huduh. Tapi akhir akibat ni jadi. Demo tu rasa berapa orang lain. Kamu ni ambo nasib baik ambo. Ni apa panggil Tuhan yang rezeki apa? Tuhan yang jatuh bala demo. Dia suruh orang yang betul-betul bunuh orang yang jahat aku. Bila-bila kalau mu hidup lagi, mu taubat, jak kena ni siapa akan apalah hidup lah ni. Tapi seperti hidup kita lah ni siapa jahat, kau tak nak mau jadi bala lalu. Masa sedap tu orang yang batu sedap lah. Kita lomuk belakang, halubo belakang. Tapi bila kena penyakit apa-apa, ni Tuhan weh, ni lebih jahat Tuhan. Kalau kita orang suruh lepas tu tak apa. Lah kena, aduh, sakit. Sakit, kita raksa ni. Doa buat lo sakit, mati puh, dah berpuh aku. Mati dah mampu. Sebab tu kita sebenarnya. Bila kita hidup, masa Tuhan kedera, masa Tuhan lalu makan, kita kena pilih. Kalau sekiranya kita ada apa-apa, duk meragu, duk sama kita benar Tuhan bui bukan tak bui. Tapi akhir dia boleh masuk ke dalam semua otak. Ada korang kampung dia kantor dah dia. Mati free. Orang baik selamat dunia dapat akhirat. Janganlah adik perangai sepokok-pokok ni. Percayalah abang raya. Duduk dia cara Islam dia betul-betul. Apa dah tekornya puas hati lah. Sama. Balik lah. Kita nak baca kalau ada lagi tak usah sama ni. Atau apa-apa. Silahkan.
Lalu jalan awak tiga tahun mencari Siti Karimah, anak pop sekian 50 keng lagi terlihat buah sini lagi. So kalau ni kita dah berlepas tu. Budak tu ni anak sekian Muhammad Yatin nama dia. Kita tolong batu Pati Malai bunuh jahat tu boleh paruh minta dia anak Yatin. Ya lah Mak Din. Anak Yatin Mak Molek cari hina dia sial dia lepuh ada dah apa. Buat apa? Kamu yakin juga? Mu yakin juga? Mu yakin juga? Ya weh, nak cakap apa? Orang apa? Nak cakap apa? Orang tak ada sorang. Ada sorang, dia nak panggil yakin lagi. Ada sorang, dia nak panggil yakin. Orang yakin, nak sorang apa? Orang panggil yakin. Dia yakin tak? Dia yakin. Dia nak panggil yakin bodoh mu ni. Yakin apa? Yakin biatu. Yakin biatu kau dah apa ya? Kau dah apa ya lagi? Lagu Kuih lagu apa? Kuih lagu nyanyi nyanyinya dalam konstruksi saya buat dua mana tahu bagi dalam kuih lagu lagu apa? Lagu apa? Aku boleh tak? Kau nyanyi mau dengar lagu dia? Kau nyanyi dia? Lagu apa nyanyi? Lagu putih boleh kau nyanyi? Nyanyi tak boleh? Biar lagu putih tak boleh. Ada kata boleh? Apa boleh tak boleh? Boleh? Lagu saya boleh tak boleh? Lagu Melayu pun tak Melayu boleh. Lagu jalan lagi. Sampai jalan sebenarnya lagi. Hari ni apa? Ada tak kata? Sambil berjalan, sambil menyanyi ada bertiga lagu. Tunjukkan ke mana langkahku ini.
Jumpa biar weh tengok orang puan. Jumpa biar weh tengok orang puan. Orang puan ni, orang puan. Orang puan. Orang betina. Orang betina orang puan dulu ya kan? Ada duduk muhit tu. Tanya. Tanya ni, aduh sikit tu tak kau lah, kau kita duduk. Kau kena suami tak apa pula. Macam dia dah ni, kau ni suami. Tu heavy bukan suami semua. Kita ni, dia dah duduk, suami ni pun kita muncul tu hebat lah ni. Mukul depan, kau yang berhukul belakang. Dia kata, mana dia pukul depan, mukul belakang jadi apa? Ada setan. Ya lah kau. Tanya ni, Cik Adik, dia. Panggil Cik Adik. Cik Adik, budak-budak. Ya lah kau. Cik Adik, ke mana? Cik Adik ni, Tino kau puan. Amba. Dia mau. Amba, orang puan tak weh. Orang puan biar weh, orang puan. Orang puan macam itu, kelubung tu, bukan orang datang. Ke mana? Ke mana Cik Adik? Amba ni sebenarnya muda, tinggal kampung ya weh. Tinggal kampung ibu tak sama dengan bapak tak boleh lagi dengan ibu bapak hamba. Demo bagaimana nama apa hamba Abdul Sa'id. Abdul Sa'id weh lek punga comel amo tengok hidung macam lek punga amo tengok dia pakai beg hidung macam kita. Buat jaga apa tu? Nama. Oh iya. Hidung dia macam sungguh. Ya. Apa ni? Dia kata hidung dia macam. Dia kata hidung dia macam. Macam mana? Tahu boleh kupar ya. Macam babi. Tahu begini. Takut mik salah tengok dah kah? Kenapa? Takut mik salah tengok hidung dia bukan macam tu stop macam emoni tu. Beda ayuh dia nak gini. Oh, pakai buku dia pun. Kalau gitu sila hamba lah Being. Hamba kamu hidup Being ni kuih macam ni boleh cari tu macam. Boleh tukar. Tukar dulu budak ni. Hidup budak kamu boleh pakai emoni. Cepik dia. Boleh lagi. Tahu dah hidup aku banyak. Enak. Lek puluh kali tu. Rano dah berani saingnya. Rano dah berani saing. Hebat. Lek puluh tu apa dah berani saing gajah. Kena apa? Tak ada saing gajah. Okey, saya apa? Gajah tiga dia tak ada kating. Ada belalai yak wi. Dia ni gajah kau tu. Gajah ke apa? Dia ni gajah Mustafa buat tu. Gajah Mustafa buat tu. Berano ku bebalah. Namo gajah. Mu lagi yo ni. Dia tanya mak. Dia apa? Dia kata gajah. Mu kata gajah. Hello. Kursi semua hari ni. Udah betul ni. Lu belok lah tu. Okey. Kalau gajah. Weh, boleh kecek gajah tu. Boleh. Dia boleh kecek gajah ni. Gajah bagar. Gajah bagar. Mu dia nama dia. Mu dia buat tu. Pok dia gajah. Sebab tu dia bagar lah tu. Hang bagar je. Malu peri kau dia pun. Tapi tak aku kena depan. Kata tak kalau hari dah. Nak kau di batas pun. Tanya ni nama apa dia ni. Jadi gini. Amo jalan tu kata bulan. Tengok. Hari ni. Suruh jalan. Lepas tu cari budak gila 7 tahun tak boleh. Mu dia teriak siang malam. Nama apa budak tu? Nama dia Siti Karimah. Wow. Nama Siti Karimah. Siti Karimah. Kalau jumpa dengan dia nak kena dia. Dia buat dengan dia minggu ada saya tu turun muat kereta. Mana kereta? Ada di buku kayu. Kereta apa? Kereta sorong apa? Kereta lain tak ada, kereta sorong. Nombor apa tak kereta sorong? Apa tu kerja lagi macam apa? Sungguh pula ni. Nama mik dia? Ambolah Siti Karimah. Ambolah Siti Karimah. Dah Siti Karimah. Ni Siti Karimah ni tak kenal pacu
Wah, baca ya. Ni baca ya ni. Ada duit. Mati goyah pagi. Puluh ya cari duit kemik terima. Suruh mengaji sekolah di mana? Suruh mengajar betul-betul. Dapat duit tak boleh tahu. Ayah duit macam mana? Cok bayar sekolah dapat dulu. Ayah dapat tak bayar apa-apa. Tak makan bayar dulu ingatkan tak. Tak ada dahi tak boleh perlu. Wah, kita nak hala nak abayah Mana begitu pada rumah Mek gelik, mek pak tuyuk hari ni Mek hidup sesak di tengah jalan kalan Sebabnya kata hidup sesak di dalam jalan ni Bila mek sesak ada lepas tu mek gelik tobat Mek gelik siung tangan ayuh, siung tangan bodoh Mek tobat betul-betul dunia tobat ekerak mek sarimah Pak tuyuk yang sesak ke mek kan pak tuyuk saya Hidup kita kalau sesak hidup di dalam jalan ni tak kekal lama-lama nak wimik. Kalau kita sesak di dalam jalan balik pakai jalan mulamik. Tuhan budi ke kampung budi mau ganti miklik. Asik klik dapat tu yang miklik mau amo maropo amo gode ya awi. Kalau amo klik, kalau amo klik pok gode mau kata. Siapa yang kata? Dia saya kau lah tu tak apa. Biar pasti dia sanggup. Kalau dia kata mik depan pasti dia pasti siapa klik dia. Sungguh gitu Pak Jaya. Pak Jaya dami sungguh dami kata pelatuk Pak Jaya Pak. Nak klik boleh nak mu boleh kata. Tapi jangan pihak dengan kota. Ya kalau betul Pak Jaya sanggup gitu Pak Jaya. Amba nak pujilah Pak Jaya ni menjadikan orang yang bersiap orang baik hati. Amba pun nak tobat dah Pak Jaya. Dunia sabar akhirat Pak Jaya. Perkara yang muka amba tak buat. Perkara yang tegak amba tak setuju. Aku lagi amba tak ikut Pak Jaya. Coba dah amba tak sihat cuma boleh. Kita hidup dalam perkara ini hidup sak kembali kelik semula di dalam perkara ini kelik balik semula. Tak apalah ratu kat dia. Dia sangat lagi tak boleh dia ikut belakang ini. Ai tengok kata dapat. Puas hati ajak silakan terima. Ayo, tiba bunyi bayi muda ada kabar lagi. Sudah cukup. Ada omong bertemu lagi dengan Ponik Mak Suara Mas. Terima kasih ucap selamat malam. lama tu. Oh, lama ni.